problem misfire dia tak ada. Test tadi dia gegar-gegar. Cek tadi cabut. Satu okey, dua okey. Yang keempat ni okey, yang ketiga ni problem. Bila cabut dia senyap. Rupanya dia memang berjalan 3 silinder. Okey, selepas beberapa hari tunggu barang ni sampai, saya order dulu. Ni beli yang half cut je, dalam RM30 macam tu. Kalau yang baru RM70-80. Ni beli yang half cut. Dia kata dia dah test, jadi barang ni berfungsi lah. Kita nak try pasang. Dia ada 4 je skru kat sini. Lepas tu soket dia pakai saiz kecil je tau, 7 ke 6 macam tu. Kat tepi ni korang kena ada box macam ni. Yang kecil ni kena ada. Try pasang dulu kejap. Okey, siap pasang. Kita try start.